Cara bina dashboard, analisis operasi dan kos projek. Dashboard ni boleh tahu total kos dan kerja projek, harga kos untuk kerja penting, sederhana, rendah, tempoh jam bekerja dan bilangan kerja kurang 1 jam, 8 jam, sehari, 2 hari dan 3 hari. Juga boleh tahu ikut bulan, jenis jam, kos, prioriti, tarikh, lokasi, jenis kerja, status dan tempoh. Jom bina. Tulis analisis operasi dan kos projek. Dan bina 9 slicer untuk bulan, jenis jam, kos, prioriti, tarikh, lokasi, jenis kerja, status dan tempoh. Dan bina 12 kad untuk total kos dan kerja projek, harga kos untuk kerja penting, sederhana, rendah, tempoh jam bekerja dan bilangan kerja kurang 1 jam, 8 jam, sehari, 2 hari dan 3 hari. Dan bina donut chart untuk status kerja. Dan bina gambar dan maps. Dan bina 3 chart untuk kos ikut jenis kerja dan lokasi, tempoh masa ikut tim dan prioriti, dan bilangan projek ikut bulan dan jenis tarikh. Dan bina 3 tabel perincian iaitu tabel utama, jenis tarikh dan jenis jam. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni, klik profile.